senang, doa selamat kita buat dah. Alhamdulillah. Sedikit tausiah Ustaz sempena Maulid Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La qitala fihi, ke atas perempuan pun ada jihad, tetapi jihad iaitu la qital, tidak ada peperangan, tidak ada pedang. Sebab tu dalam bab jihad ni lelaki sebenarnya. Habis jihadnya apa? Al-hajju wal umrah. Pergi umrah ini jihad bagi perempuan. Sebab tu hadirin siapa yang Allah pilih sebagai duyufur rahman, syukur pada Allah. Jutaan manusia yang nak pergi tapi belum terpilih. Kena ingat dalam akidah kita Asy'ariyah Al-Maturidi Al-Sunnah wal Jamaah, segala amal baik yang kita buat semuanya atas pilihan dari Allah. Sebab itu ketika Allah kata nama kau naik pergi umrah, pertama kena syukur. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lagi al-umratu ilal umrati lima bainahuma umrah. Di antara umrah dan umrah satu lagi, siapa yang buat umrah kemudian dia buat umrah sekali lagi, kafaratun lima bainahuma, merupakan pengampun dosa di antara keduanya. Hadirin,
dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana pada hari ini kita semua berjaya menjejakkan kaki di bumi Anbiya. Bumi Madinah ni bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang main, ada nabi-nabi lain. Kalau tengah tu dia makan banyak-banyak tu tuan pergi breakfast esok Dah kita tiga Tinggi belakang. Kandung sangat tu nampak payung tu paling tutup lah. Pasal musim sejuk ni, nak masuk musim sejuk dia tutup, dia tak buka. Tak lah jauh mana pun tapi boleh lah. So kalau tuan nak jalan ni, dia boleh potong ke tengah sana, potong ke sana. Yang tak dapat apa nak sibuk dia pun Wai sibuk dah sampai. First cat ni Madinah. Alhamdulillah. Soalan Cikgu Mas, semua sihat? Alhamdulillah. Okey, kalau aku boleh ambil kekasih selain Allah, Abu Bakar adalah kekasih. Oh, itu mulia orang ni, ada dalam maqam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kawasan. Kenapa saya cantik benda ni? Sebab nak bagi tahu tuan-tuan, orang ahli syurga ni wujud di sekitar ni. Ya, so sebut Bi'rul Mudha'ah. Bi'rul Mudha'ah ni adalah perigi yang mana Nabi kalau nak semayang di kawasan sini, Nabi akan ambil wudu kat belakang tu. Situlah tempat pergi Nabi ambil. Saya berulang-ulang baca kitab-kitab sesirah daripada karangan ulama-ulama yang dahsyat-dahsyat, profesor, doktor, semua yang pakar-pakar sirah dia akan sebut belakang ni. Belakang Movenpick ni dia letak satu lokasi. Dulu tak nampak lah, ni bolehlah nampak ada kedai emas, senang bagi tanda. Tapi keluar daripada lorong ni, sekali belah kiri dia nampak kedai emas dalam Movenpick ni. Situlah lokasi. Ada perigi nama Mudha'ah, Nabi ambil untuk situ, Nabi minum situ. Kalau Nabi ambil untuk nanti Nabi masuk. Ni apa nama tempat sini? Tempat yang ada pakaian tanah dan orang hijau-hijau. Nama dia ialah Thaqifah. Cuba semua. Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala
Tak? Ni sampah buang kat sini jangan buang sembarang. Tapi ni ada sampah. Kita pakai dia tisu. Kita buang ni. Duduk sampah. Jumpa. Kedai RM1. Everything RM1. Macam masjid bir tadi tempat tadi kita dari sana juga lagi balik bir tadi kita ada pulang
Gaduh. Taik kuda. Unta. Sini kurang kuda. Unta. Satu tempat yang sekarang ni beza lah. Sekarang ni tengok kota Madinah penuh dengan bangunan tinggi, penuh dengan bangunan yang cantik-cantik. Zaman dulu tak ada. Di mana ada pergi, di situlah ada kehidupan, sama ada tumbuhan, binatang ataupun manusia. Jadi kawasan-kawasan situ semuanya itu ada penduduk. Termasuklah telaga yang kita akan pergi sekarang ni, iaitu telaga Asy-Syifa, Bi'rus Syifa. Boleh liring lah. Ini kalau ambil sendiri airnya percaya. Malam kat sini. Amin. Bismillah. Wah, dia ada style dia lah. Tak boleh lah, terbenam lah. Tak, banyak-banyak batu. Inilah pasir. Macam
kali dapat rasa pasir dia sejuk. Masya-Allah. Ipan dah ni. Ipan tu ada mak tu. Tu atas sekali tu. Abang Ali dah. Kembali bawah tu dia sarat dan dia Bukan tu kaki pasir. dia dah bertapak dan surut. Dapat surut. Ya. Tapi kalau ke sana kita naik, nampak macam tenang sikit. Ke sana tu nampak? Kan dia tenang sikit. Ini kita macam kaki. Pun dah sampai atas dah. Masya Allah. Sampai juga. Kia-kia lah tapi sampai lah. Pasir ni banyakkan berbatu tapi yang ini memang pasir. Dan pasir dia Masya Allah memang sejuk. Abang Ali sama Ipan dah naik tu.